cari baju raya, baju mama yang tak complete. Tapi now dah complete. Ambil gambar. And esok turn family Daya pula pergi shopping. Bukan shopping sangat lah, tinggal nak beli barang-barang keperluan je. Nak topi. Topi. And ayah now ada dengan Rania. Nanti kau tengok je lah kat vlog Rania, okay? Okay, tu Rania kat sana bersama ayah. More passion, more energy. Alah. Tu dia ayah dengan Rania. Smile. Rania. Rania dah buka dah dia punya braces. Tahu sikit dah? Sebelum raya kita beli dulu. Nanti nak beli ni jauh. Ambil gambar. Maksudnya dah yang makan apa Nidal yang dia ambil gambar? Dia yang suka makan donat ni. Why you yang ambil gambar? Sebab tahu sebab nama Nidal. Ya, boleh. It's okay. Nanti yang bayar Nidal. Main gila ni je besar Ni dia boleh main lah. Kat sini ada button dia. Ha? Belakang ni ada button untuk gerakkan dia kot. Oh ya ke buka lu. Ya je. Shermod datang ke. Apa? Shermod. Apa tu? Astaghfirullahaladzim. Tak nak nanti kena mati. Comelnya. Ni si Ari you. Okey. Yang ni kat Dayah tu masuk ni Mama Insaf tu. Wait, that. Wow. Sekali. Mana Jamil? Sidal. Sidal. Wishing you a selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Thank you so much kawan ni. Tengok ni. It's so cute. Okay guys, tengok ni. Ni pun comel juga ni. Thank you kawan ni. Selamat raya for jadi so much tu hidup bersama. Itulah weh. Sebab dia pakai ni, dia sebut S pun tak betul. Pakai apa ni? Tak payah hantar esok nak post. Veneer. Retainer, sorry. Kita balik kampung. Kampung kita kat mana? Ampang ke Setapak je. Dekat je. Okay. Raya kat sana. Sidu Teta, Brian dengan Rania je. Tapi nanti kita datang sini sebab dekat je. Pagi raya raya kat rumah Dayah. Tengah hari petangnya tu baru datang sini. Apa? Why? And today kita nak pergi beli barang sikit. Barang raya. Kepu pickup. Mini love? Mana joget? Mini love macam mana? Mini love. Wow, kalau 8 bulan buat mini love memang Macam mana mini love? grabe. Ang grabe mo yan, ayah. Peekaboo, I see you. Yang mana dia joget yang? Hitam. Oh, Baba Jeluaks. Ha? Ya, ambil lampin. Cepat ya. Hey! Kita pergi sofa raya dah sampai. Kita kemas rumah. Nasib baik kita raya lusa. So ada banyak masa untuk kemas-kemas. Lelaki semua buat kerja rumah. Lelaki ditarik. Perempuan rehat. Kita rehat.
kita kemas jiran sebelah kita sampai ke jalan raya dia sapu. Nampak? Pakcik pun nak beraya juga. Semangat semangat nak raya. Mak. Kita siap cuci ni lagi. Oh, saya cuci tai kucing Tak nak. bersihkan je pasir-pasir tu. Jangan biar kucing. Lelaki semua mengemas. Kita perempuan relax. Kita masukkan duit raya dalam sampul raya. Kita tengah mukbang. Tengah mubah. Okay, Jimmy pun sama. Sikit. Posing sikit. Uish. Memang handsome. Ui. Nak orang pakai apa pun handsome. Cuma itulah. Kita balik rumah si Teta kejap, ambil barang. Dekat je. So boleh balik and datang bila-bila masa. Bahayalah budak ni. Dah. Main bunga api mercun. Oh, terbalik. Jiran-jiran kita semua. Sabar, main sekali. Ding. Jangan kat kita orang lah, Ding. Kalau nak buat kat rumah orang je. Oh lah, bakar sekali. Nampak sekali. Sekali. Ning. Pegang ni ramai-ramai, bandang kat atas macam tu. Macam ni lah. Tu, mana pokok serai? Sekali apa? Macam ni lah. Mana pokok serai aku nak. Bukan kat dia tangan ni. Okay, tak, kita buat macam ni. Ikan. Aku dah cakap dah macam ni. Dia buat lah aku. Sabar. Mana Ida sana ada. Sini lah, ni lah. Kita kena main belah sana lah. Ni mengganggu. Itu sini. Sini lah orang dah sediakan dah muncung macam tu. Mana dia punya ni? Pregnant tak boleh main lah. Dah. Okey. Ya. 1, 2, 3. Kau jangan ke bawah pula. Cepatlah. Macam ni lah. Kita kalau nak. Cepatlah. Ning, kau mana Ning? Ni apa ni? Muncul apa sebenarnya ni? Ni bunga api ke muncul das? Oh, das je. Asal korang dah? Kita belum. Mana Adam? Tu Adam. Asal kat raya tak muncul-muncul ni? Sabar. Ketuk dulu. Bagi dia ni. Bawa ketiak. Hai mama. Okey ayah. Tahun ni adalah tahun pertama ayah raya. Ayah nak main bunga api ke? Ha? Dia lompat-lompat. Jangan main depan rumah orang lah. Ada CCTV dia main tu tembak. Boleh kat sini. Masa kat susah aku. Apa kata pergi baling kat mak? Ui. Kalau baling kat mak, tengok mak berlari tu. Ya pun, tu pun dah takut nyalakan. Ayah, cepat ayah. Ayah main bunga api. Aduh. Ni macam tahun depan je baru terbakar. Ayah, cepat ayah. Tapi mama pegang, cepat. Bagi dia pegang. Baba pegang baba. Baba pegang baba. Nanti kan dia baling-baling kena kepala baba ke apa semua ni kan. Asal dia dah terkeluar sayang? Ayah, kenapa lidah terkeluar? Dah habis dah weh. Asal lidah terkeluar? Bukan naik atas.
Oh, dia macam tu and dia kat atas and then dia meletup. Bapak jangan lah. Dia bapak tu. Macam nak beli lagi lah tu. Apa nama dia? Gila Babi jakun. Macam mana tadi reaction kau? Apa tadi tadi? Aku terkejut tau. Rasa bodoh. Aku rekodnya ni. Next. Ambil gambar. Sampah kutik jangan Jangan merata-rata. Dah bakar. Hello. Excuse me. Yang korang main-main ni kutik. Kalau ni kecil apa? Kutik. Aku pukul kau nanti Dia Chinese. Dah, jom. Kutik. Yang sampah kutik. Bazooka pula. Dia nak try bazooka pula. Oh. Yeay, habis. Kau nak try kan? Kaya je lebih. Dia punya ni sumbu. Kau tak kena api baby, nanti kau jadi macam. Cuba kau rasa tu. Tapi di sini Aku je. buat macam ni lah baby. Sini. Hitam siut. Wow, sangat fun. Oh my god. Dah sampai besok. Kacip. So kita nak tidur esok. Raya. Awak. Ready nak pergi solat raya. Apa Korea tu yang macam tu? Apa betul? Oppa Gangnam Style. Okey, ada Melayu bau sikit lah. Melayu bau sikit. Melayu style. Okay, bye. Selamat Hari Raya semua. Kita orang stay kat rumah. Kita orang nak sambung tidur jap. Guys, nak mint green. Tapi colour tak kontra. Ada yang green, ada yang light green, ada yang entahlah. Okey lah janji ada kereta pun ikut tema okey lah. Solat elok. Rapat kasar. Oi. Good morning. Selamat Hari Raya Ayah. Ayah dah mandi tapi tak nak pakaikan baju dulu sebab kita tunggu Baba balik. Hai, raya pertama Ayah. So kita biarkan dia dulu macam ni. Nak bagi tidur, dia nak tidur actually. And then nanti semua dah siap, Ayah pun dah bangun, barulah pakai baju raya. Dah ngantuk. Dia ada satu habit, kita main hidung dia, dia boleh tertidur. Biasa budak macam main kat telinga kan. Macam ni. Tapi tak dia kat hidung. Why sebab ada kamera, you malu? Oh no camera. Ayah nak sleep. Okay lah, Ayah sleep dulu. Okay guys, korang tengok dia terginja-ginja kan. Healthy kan nampak? Tengok sekarang. Sekejap. Woi, sama. Dia suka tengok cermin. Marah. Jaga ikat rambut tu, Mama dah ikat dah. You dah susah. Ni dia. Okey. Weh. Muka pun tak lain. Weh. Oh betul-betul tak sakit. Muka tak sekali lain ayo. Guys, so sekarang kita nak pergi photoshoot raya. Photoshoot family. Panas. Okay guys, kita dah sampai dekat studio. Ni studio Daya photoshoot hari tu. And dengan family, kita photoshoot raya dengan family. Muah hari ni, Muah Daya adalah Muah Ira. Bukan saya. Adik saya. And nampak glow kan? Sebab dia pakai specific location. Cantik. Ayah. Alah nak photoshoot macam ni pula. Ayah. Ayah ngantuk. Dia tak nak tidur.
Okay, so kita dah settle dah photoshoot. Dah lupa nak buat vlog. Lupa nak record. But it's a wrap. Ada anjing pula. Apa jadi dengan rambut ayah ni? Aduh, lahai. Dari rumah, auto pada make up. So, saya rasa itu cantik macam ni. Oh, suami saya dah makan. Okay, so kita nak berbagi duit raya. Let's go. Dan dia kena minta ampun dulu. Kalau ampun tu tak ikhlas, kita reject. Dan duit raya tak dapat. Become. Wah, anak sulung. Walaupun adik ipar lagi tu orang. Hello. Hello. I dulu kan. Bangun. Saya sedang tolong siapa yang menonton pasti tertegun air sidara tanpa. Tapi rezeki dia lagu raya tak pernah gagal. Oh ini. Okay. Hai. Ikut tenang ikut ni. Ikut umur. Jimmy dulu. Umur lah, dia dulu. Tapi tak salah dia. Salah dia. Selamat Hari Raya. Nami. Thank you. Okay, boleh di sini. Jangan aku minta maaf kan. Duduk. Wow, besar. Wow. Dia salam dulu tu. Dia salam dia tunggu tu dia. Yang ini kena ada 120 patah perkataan. Push. Minta maaf, tapi aku tak salah. Kita nak lah. Tunggu ke? Sini eh. Duduk lah. Aku salah apa? Aku tak semua salah kau apa semua. Saya je. Kau baru semalam. Panas lagi kau punya dosa tu. Ini suara. Major. Tadi kau kentut ke macam mana? Apa salah kau dalam kereta? Kau kentut kan? Tak, tu pun tak ada mengaku. Tak masalah. Tadi kentut tak apa ni sekarang kentut dia busuk kan. Bagilah seorang-seorang dulu. Kenapa kau rekat ni? Dia potong lah. Dia potong lah. Duduk sikit ni. Sama-sama ada dosa. Asal kuat sangat ni? Apa kau kentut dia, Mat? Siapa berak ni? Dah. Salah dah. Tukar. Ui, piau ni. Bau tu tadi. Ni. Bau tu tadi. Tukar. Silap. Yang perempuan pink. Bau tu lagi. Bukan. Duduk. Siapa kentut tu? Bapak kalau Hey, bapak. kalau kau tumpuk kaki pergi berak lah. Ada je dah. Siapa? Mana tu? Ada sini lagi kau gigi. Ada. Baik kau. Apa dia salah ada makan. Oh, kau cakap lah. Oh, baru tahu kau cakap dah mak kau di sini aku pukul budak kat sekolah. Aku ambil dia. Kau baca doa makan tak? Banyak dia punya. Banyak orang dah banyak dosa saja. Semua yang berbuat. Keluarkan semua. Ada ni. Apa benda ni? Mana lagu raya ni? Kau yang kentut ke? Bapak. Bangun. You bangun.
Mengandung tak mengandung? Okay, yang ni part diorang, so kita cut. Banyak tu dosa tu. So tu lah sampul besar. Bisik-bisik lagi wah. Oi, besar. Tapi kat dalam RM1 je. So sekarang kita nak bagi duit raya mak dengan bapak. Kita tak rekod lah mak dengan bapak sebab diorang dalam keadaan yang tidak apa orang kata tidak apa? Tidak sopan. Tidak sopan. So skip yang mak bapak tapi kita bagilah dekat mak dan bapak. Pertama kita family daripada Ipa Dayah, adik Ipa Dayah. So ni kira biras lah, biras. Ni biras saya. Ni wife dia. Ni kita dah ada, Arab dah ada, nak kena cari India untuk Ira. Ira lah, Ira. Mak mentua saya dah sampai dah. Mak mentua saya, ayah mentua saya, adik ipar saya. Wow. Wow. Lepas dah. Saya tak gelak tau. Saya tak gelak. Tak, baju aku dengan Ira sama. Engkau je tak lepas. Saya tak gelak tau. Dia cakap tau. Waalaikumsalam. Baru bangun dulu. Sorry, tak terfokus lah, maaf. Aku rekod ayah sibuk je. Boy, kita dah sampai. Sora. Thank you datang. Selamat Raya. Ayah, enam. Ayah, makin kenal. Nah dia apa? Jembur. Saya tak sangka ini rumah yang berdekati. Saya first time dapat duit raya. Terima kasih so much. Ni saya dapat dari Lina. Nanti orang kata kita tak bagi lah. Tak sana tunggu. Yang sana tunggu. Kejap lah, kejap. Ada. Ini memberi. Ini. First suggestion kita akan bagi dekat. Okay. Ya Allah, staff aku pun dapat bagus betul Hidayah. Saya dengar jerit-jerit. Like, comment and share, subscribe Hidayah. Saya dengar jerit-jerit kat dalam bilik itu. Saya waktu tunggu-tunggu apa nama jerit-jerit. Rupanya dah dapat duit raya. Oh. Setiasa. Safia. Wow. Walaupun hijau kat sebelah mata je. Bye. Bye. Raya bukan saja kepada umat Islam tapi anak buah saya juga yang Cina ni. Say what? Thank you. Say what? Say thank you first. Dia malu. Dia memang pemalu. Dia memang tu baju sikit. Dia memang F. Kepada tetamu terawal je kita bagi. Nah. Belum. Kawan kita. Terima kasih. Sebab dia hijau. Wow. Nanti tengok lagu raya dia. Apa lagu raya dia? Raya macam mana? Thank you so much. Jam. Oh, jap. Rehat jap. Depan. Ya, duit raya ayah semalam tak cukup. Ayah korek dompet baba. Tak cukup ke baba bagi? Ush. Joget lagi. Ini hari raya kedua. Kita dah balik rumah mama baba. So, ada orang datang open house. Punyalah mencari Dayah daripada tadi tak jumpa guys. Rupanya dia ada kat dapur guys. Dia ada kat dapur. Dalam diam dia tolong masakkan kita. Wow. Dia masak. Goreng kopi aja. Mama Tapi okey lah, kita pakai cantik-cantik. Ada kat dapur tu luar biasa lah untuk seorang perempuan seperti Hidayah. Macam orang lain tak pakai cantik di dapur. Kau tengok dia letak air dekat sini apa semua. Lepas tu dia curi-curi makan kat sini. China. Nampak?
makan sama-sama. Kencana ya. Kencana. Dia suka betul. Lepas tu dia kata tak ada orang nak kawan dengan dia. So lonely. Kencana. Dance video macam ni dah. Kalau macam Nidal sekalipun tu kan bapak aku mestilah like father like son kan. Betul tak? Apalah. Why tanya dia. Ada apa-apa isu ke? Ada masalah ke? Ada masalah ke? Apa-apa? Ya, 24 jam dengan phone. Phone tu tempat kita mencari rezeki kan? Tak ada. Kalau scroll tu tak ada je mencari rezeki kat situ. Mencari bala je. Kalau dia kata mencari bala dengan minyak masak, kita lari dulu. Okay, so sekarang kita nak bergambar dengan cousin jauh daripada negara Johor. Negara Johor Negara Johor. Bukan negeri Johor. Kau nak mana kau Sabri kau ni? Hidayah tu Baru nampak Risma dengan Putra. Baru nampak Tamu kita dah beransur pulang. Now kita buat apa? So kita dah habis kerja kita, now kita tidur. Now kerja kita untuk tidur, rehat sebentar, lepas tu tengok apa nak buat. Mungkin I hantar you kan? Lepas tu balik rumah Hantar you dah pergi kerja, aduh. Kerja pukul. Kacau anak dia. Kucing yang takut sebenarnya, bukan ayah. Kucing yang tengok takut dia. Ni kucing. Tunjuk kucing. You see what the hell is this? Ayah? Oh. Aduh lah yang ni pun. Penatlah aku. Malik pakai baju Melayu. Comel ni. Ya. Ni. Okay, Putra Risma dah nak balik. So, time untuk bagi duit raya. Let's go. Raya lah, ya Allah. Weh, dah 2 hari baru dapat raya. Dia tahu tak? Rania tak dapat ID. Rania tak bagi lagi? kau dah kahwin. Aku budak. Aku budak. Bapak budak dah. Aku budak. Bye. Kita Rania nak pergi ni berlawan guys. dekat ayah. Rania senyum sampai Bapa tahu. berisi. She don't want to go because you say no. Now she very happy. Al. Oh, lama. Apa dia, Pak? It's very memahami, you know. Selamat tak jumpa. you Mungkin see. sebab semalam kau bagi kata-kata sampai menangis. Tak ada mana. Rania dah Sebab tak nampak sabar kat dah. tepi macam- Nak pergi jemput Nampak kekasih kat hati. kat tepi macam ni. Nampak kat tepi macam. Itu pakai hand kecil pun. Oh ya, yang kecil. Baru pakai. Yalah, bye. Okay, bayar. Bagi. Ajak bundit ni. Nak pergi ambil Uncle JJ. Bye. Orang Indonesia datang beraya ke Malaysia. Dia makan Maggi sama calon. Calon. Masak Maggi je. Dia nak Maggi. Oh, nak Maggi. Jangan. Ini simple guys. Suami kita orang, bukan suami kita orang lah. Suami saya dan bakal suami dia. Simple. Mana dia? Oh, ni dia. Simple je. Kita orang tak payah nak masak beria. Kita masak Maggi je. Kalau nak beria, kita orang pergi makan luar. Dan dia tak minta. Diorang tak minta sangat. Diorang kalau Kalau dia boleh. minta berbagi Diorang kalau boleh tak menyusahkan. Cakap, nampak? Pasti orang kata tipu kan? Tapi tak boleh tipu. Dah ada nama siap-siap dah, nampak? Memang betul bagi untuk dia. Tak tipu. Dia kata bagi. Migraine dah Hilang. kurang sikit. Dah kurang sikit. Cirit-birit guys, kesian dia. Nasib baik bukan kat Jaden. Lendi. She make like he had nothing to do with her. Dia pepes atas. Guys, ayah tiba-tiba tak sihat. Dia muntah, dia cirit-birit. Badan dia lembik. So kita orang risau, bawa dia pergi klinik now. Yes, risau. Yes, risau. Tak tahu nak cakap apa. Yes, hati tak tenang guys. Kenapa? Besok saya nak start training guys, nampak? Saya selalu diduga benda-benda yang macam ni. Saya kena kuat untuk menghadapi bersama keluarga. InsyaAllah semoga semuanya dimudahkan. Ya,
chicken nani. Yang paling penting kesihatan anak. Yang paling penting kesihatan anak, keluarga dan adik-beradik. Okey. Dah cukup boleh. Dah best. Boleh dengar. Confirm ni nanti I matikan ni rekod you sambung lagi cakap. InsyaAllah confirm. Hianlah si cantik ni. Lagi sayang. Nah, oh pandai. Oh lah menitik pula keluar. Pandai ayam mama ni. Minum air masak ni. Kesian dia. Orang beraya dia tak boleh ikut ni. Tercirit-birit kesian Cik Ayah. Sama air raya. Ha? Oh. Apa? Mana? Comotnya budak ni. Selamat Hari Raya, Anna. Cakap apa? Selamat Hari Raya. Banyak duit tak? Raya. Banyak. Oh, yo. Adik. Apa adik? Apa? Oh, adik mandi pantai. Cara ni nak main dengan ayah macam mana? Cara ni nak main dengan ayah? Apa? Nak video kat dia. Itu. Oh my god, jatuh. Adik. Mana boy? Boy mana? Boy mana? Boy mana? Boy mana? Hello guys, so hari ini kita nak pergi photoshoot raya with JTT Fam. Jom. Hari ni kita punya tema all black. Semua dah siap. Kita orang je tak bersiap sebab kita orang takut ayah cirit. Semua dah bersiap. Oh, tu dia Putri Amira. Putri Amira dah siap. Sian dia sakit. Adik tolong urut anak kau sakit. Oh loh. Sekarang ada urut tadi tumbuk. Tengok dia lempang. Adik. Why? Putra kita dah sampai. Risma kita pun dah sampai. Lagi beli bas. Dah boleh upgrade. Dah boleh upgrade. Bas mini. Bas mini. Okay, ya, kita je tak siap ya. Takut. Kita tak siap sebab takut air cirit. Anak Nonon. Okay, Mama ambil Nonon. Dah sampai. Kita tengah cari studio now. Hai, kat mana? Masing-masing. Hai. Say hi. Kedai pun dah tukar baju. Sama baju jalannya. Dia pun dah siap. Dah siap. Siap tak siap. Ayah tak sihat hari. Why? No, adik. 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 No. Kacau ayah. Dia tarik ni macam kau ni. Jom. Kita photoshoot. Yang ini kenapa? Tak nak Ha? Tak nak. I buat habis graduation. Hello Zahira. Sorry. Tadi dah okey kan? Makin teruk. Comel lah. Okey dah. Cuma ni sikit je. Sorry. Besar sangat so macam Terganggu. Okey kot. Okey. kau Ena. Pandai tadi Adik. Nampak ni tak? Lipuk Sama ni.
Biasa je. Jangan kemam, jangan kemam. Cubalah. Lagi cuba dah. Jadi 1, 2, 3, Senyum biasa tak? Senyum biasa. Sekejap lagi lepas sini. Mana hanger ni? Kam dia? Kam sini, kam ambil. Enak. Enak jaga ayah. Jaga ayah. Jom, jaga ayah dah. Jaga ayah. Dia jangan kena rimun sini dia. Belum itu. peluk tangan kiri. Mama peluk tangan bapa. Keluar. Okey. 1, 2, 3. Bawa pandang mama. Oh, 1, 2, 3. Kita jadi Video Teta dan cucu-cucunya. Dapat. Lagi sikit. Gerak ke kanan. Ada kaya sini. Cepat. Boy tengok. Adik, tengok sini. Ayah muka model. Baba bau terang. Sahabat dukung. Mana nak kau ayah posing? Macam anak kembar. Ina, panas sini Ina. Ina sini. Enak sini. Mama dia bang. Duduk ayam. Ini. Adik, cepat adik. Okey, jom. Ayah. Bapak nak kamera fokus. No. Smile. Okey lah tu. Boleh lah. Family mancut. Family mancut. Apa mancut? Tak, tu lagi. Dah record dah. Buka samping. Dia tak nak ambil gambar dengan family dia. Tak
Tadi nak masuk dengan Teta, sekarang tak nak dengan family dia pun. Apa kau ni? Family mansion betul lah. Kejap lagi pergi JPN lah daftar jadi anak bongsu. Cepat. Senyum. Nanti kita beli lipstick. Yeay. Senyum Anna. Anak muda. 1, 2, 3. Ina, Diam. Smile. Ada pun tengok. Cuba kita. Peace. Comelnya. Tak sini adik. Comelnya. Adik. Mama. Senyum. Anna peace. Anna smile. Come go with me. 1, 2, 3. Senyum. Another one, 1, 2. Okay, freestyle semua. One more, 1, 2. Satu lagi. Stay. Another one. One more. Okay, siap. Satu lagi. Serius, Pak. Serius. Goodbye. 1. Jap. Apa nama ni? Okay, 1, 2, 3. Akak jangan bagi kak. Okay, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Another one. Sekejap. Senyum. Okay. Senyum ke biasa? Senyum. Satu lagi. 1, 2. Oh, dia bawa. Kau cerita dulu. Okay, okay, 1, 2. Last one. Okay, freestyle. Another one, 1, 2. Okay, do hard. Alamak, tak boleh mak. 1, 2. One more, 1, 2. Another one, 1, 2. Okay, last one. No. Come and see. Okay, no. Okay, 1, 2. Last one, 1, 2. Alright. 1, 2. Right, one more, 1, 2. Lagi, Senyum tak boleh. Serius dulu. 1, 2. One more, 1, 2. Tangan ke bawah. Bapa senyum. Okay. Alright. 1, 2. Okay, bapa sikit. Okay, 1, 2, 1. One more, 1. Bawa ini, situ apa dulu? Okay. Okay, semua. Satu lagi, 1, 2. Freestyle. Dia jangan tunduk. Thumbs up. Jangan apa sikit. Okay, 1, 2. Bisa dah close. Pandang sini. Okay, begini dah. Adik gemilang. 1, 2. Adik sini teman-teman. Wow. 1, 2, smile. Satu lagi, 1, 2. Close up sikit. One more, 1, 2. Another one. Okay, last one. 1, 2. Alright. One more, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Okay, okay, 1, 2. One more, 1, 2. Okay, lepas ni. Fighter. 1, 2, okay. One more. Jump. Wait. One more. 1, 2. Another one, 1, 2. Okay. One more, 1, 2. Another one, 1, 2. Okay, last one. 1, 2. Okay. 1, 2. Satu lagi, 1, 2. Another one, 1, 2.
Apa ni? Lagi 1, 2. TikTok Pista sikit je. 1, 2. Another one, 1, 2. Okay, last one, 1, 2. Okay, last one, 1, 2. Tidur. So yang ni dia tak join. Ina. Makin dekat makin kuat lagi raya. Tunggu. Alah, yang keluar je Dan. Tengok dia ni. Oh, dia kat belakang. Janganlah yang pakai Apa? Pakai jagung dengan kedai aku. Nanti buat Oi. Oh, kalau aku diam je lah. Assalamualaikum. Nanti pas sudah lakas aku suruh kalian semua pergi. halau. Tiba-tiba Dani masuk macam tu. Macam kita keluar tiba-tiba Dani macam barah macam tu. Tak payahlah, weh. Mana lah 7 orang ni? Nanti dia YouTube dah 2 kali keluar tak belanja makan apa. Ready eh? Gerak kat sana. Sabar. Tengok. Macam mana? Tahu tak? Asal makin lama ke sini? Saya satu lagi sini. Ya, Caca. Caca. Ada dah baca kita? Okay, ni lelaki. Oh, tak apa. Tak. Lelaki. Macam itu. Belum lagi start. Janganlah kau nak macam tu. Belum lagi start. Macam itu. Kaki belakang. Kaki belakang. Jadi tangan. Itu kau main kau. Cima. Siapa? Dia dah imprint dah tu. Tak tekan eh. Aku buat. Untuk dia. Ini kenapa eh? Kat bawah. Aku tekan nak. 1, 2, dia. Sebalik TikTok dorang. Di sebalik TikTok dorang ada orang kat bawah. Dah tekan dah. Okey. Ready. Tadi sini nak kembali sini. Asal foto aku dah. Alamak. Ada foto dah. Okey. Semula. Yang parents ni busy buat TikTok. Yang anak-anak semua tidur. Tapi Risma cakap dia tekan tu. Sing mak. Bunyi Jawa. Jangan berlengah dah ni. Ada